Korang mesti pernah dengarkan, ada orang yang nampak macam biasa-biasa saja, tak menunjuk, tak flex kat media sosial. Tapi sebenarnya dia ada bisnes yang masyuk gila, tiap bulan steady print duit. Rahsia dia? Bukan buat bisnes fancy, tapi bisnes penting yang orang tak berapa pandang. So dalam video ni, Bros Duit nak share 6 bisnes boring yang jana RM100,000 sebulan. Bisnes-bisnes ni orang tak perasan langsung, tapi buat owner dia kaya raya. Kalau korang betul-betul buat yang terbaik dalam apa saja peluang yang datang, memang tak ada benda yang mustahil. So apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, pembekal tong gas. Bisnes pembekal tong gas ni memang nampak macam biasa saja, tapi sebenarnya dia punya potensi besar gila. Cuba korang fikir, berapa banyak rumah, kedai makan, restoran, kilang, even food truck yang pakai gas setiap hari. Selagi orang masak, selagi tu gas akan diperlukan. Tong gas ni pula bukan tahan seumur hidup. Ada masa habis, ada masa bocor, ada masa tukar baru. So demand untuk refill dan jual tong gas sentiasa ada, tak kira ekonomi tengah gawat atau tak. Sebagai pembekal tong gas, kerja korang bukan sekadar hantar tong gas je. Korang kena ada sistem, kena cepat bila customer call nak refill, dan kena maintain hubungan baik dengan pelanggan. Dari suri rumah sampailah ke owner restoran besar. Kalau korang boleh jadi pembekal tong gas yang reliable, memang korang boleh kontrol kawasan. Bila customer puas hati, diorang memang akan kekal setia dengan korang. Dari segi pendapatan, jangan terkejut. Margin jualan untuk isi semula gas boleh pergi dalam 10 ke 20 ringgit satu tong, bergantung saiz dan jenis gas. Kalau korang boleh buat 100 tong sehari, tak mustahil kalau dapat cover beberapa taman perumahan dan restoran, dah 1,000 ke 2,000 ringgit sehari. Sebulan dah cecah 30,000 ke 60,000 ringgit turnover. Itu belum kira jual tong baru, servis maintenance, atau supply untuk event besar-besaran lagi. Ada pembekal tong gas yang pendapatan dia steady RM100,000 sebulan dengan operasi yang simple saja. Bisnes ni mungkin tak glamour macam jual barang viral online, tapi kalau korang konsisten, jaga kualiti servis, dan expand kawasan sikit-sikit, memang boleh jadi salah satu bisnes boring yang buat korang kaya senyap. Yang penting rajin dan sabar. Nombor 2, pembekal arang. Kalau korang fikir jual arang ni bisnes orang lama je, korang silap besar. Pembekal arang sebenarnya ada market yang steady, dari zaman dulu sampai sekarang. Demand tetap jalan, sebab banyak restoran, kedai makan, hotel, resort, dan even pengguna biasa yang perlukan arang untuk masak barbecue, sate, bakar kambing, dan macam-macam lagi. Tambah pula sekarang ni, trend barbecue dan camping tengah naik balik, lagi bertambahlah permintaan. Jadi pembekal arang ni kerja dia nampak simple, cari stok arang berkualiti, simpan dalam store, dan supply ikut permintaan customer. Kalau korang konsisten jaga servis dan produk, pelanggan akan repeat order tanpa banyak soal. Lagi best, bisnes ni bukan jenis kena kejar trend. Orang tetap nak guna arang sampai bila-bila. Dari segi pendapatan, jangan pandang rendah. Margin jualan arang boleh cecah 30% ke 50% bergantung pada jenis arang dan kuantiti. Kalau korang mampu supply 10 tan arang sebulan, anggaran kasar boleh cecah RM20,000 ke RM50,000 sebulan. Ada pembekal yang supply ke hotel-hotel besar dan restoran premium, pendapatan mereka boleh lebih RM100,000 sebulan. Yang penting, volume kena maintain dan servis jangan sangkut. Lagi steady supply korang, lagi banyak pelanggan setia. Kalau korang fokus dan pandai bina networking dengan restoran, caterer, kilang makanan, atau export company, bisnes ni memang boleh pergi jauh. Simple, boring, tak hype, tapi kalau buat betul-betul, boleh buat korang jadi jutawan senyap. Nombor 3, pembekal dan pemasangan lantai. Kalau korang masuk mana-mana bangunan, benda pertama yang korang pijak mesti lantai kan. Tapi ramai tak perasan, industri pemasangan dan pembekalan lantai ni sebenarnya lubuk duit yang boleh buat korang kaya senyap-senyap. Dari lantai kayu, vinyl ke lantai jubin, permintaan sentiasa ada sebab setiap bangunan memerlukan lantai yang kukuh dan tahan lama. Apa yang buat bisnes ni masyuk? Pertama, margin untung dia boleh tahan besar. Kos bahan mentah macam jubin atau vinyl tak terlalu mahal kalau beli dalam kuantiti besar dari supplier, tapi harga pemasangan boleh charge tinggi, terutama untuk projek komersial atau korporat. Contohnya, pemasangan lantai kayu premium untuk rumah mewah boleh cecah berpuluh ribu ringgit. Kalau korang ada tim pemasang yang cekap dan boleh bagi servis berkualiti, pelanggan sanggup bayar lebih untuk kerja yang kemas dan tahan lama. Kedua, pasaran bisnes ni luas gila. Dari rumah baru, pejabat, hotel, shopping mall, semua perlukan lantai. Bila ekonomi berkembang dan makin banyak projek hartanah naik, makin banyak demand untuk lantai. Jadi, bisnes ni bukan jenis bermusim. Selain buat pemasangan, korang boleh diversify income dengan jadi pembekal lantai. Buka kedai jual jubin, vinyl, parquet atau lantai epoxy, lepas tu offer sekali servis pemasangan.
Dengan cara ni, korang bukan je buat duit dari jual bahan, tapi boleh untung lagi dari charge pemasangan. Disebabkan ramai orang malas nak cari kontraktor asing-asing, korang boleh juga offer package all-in-one, dari jual material sampai pemasangan terus. Charge pemasangan biasanya 2 ke 5 ringgit sekaki persegi, tapi kalau jual lantai sekali, margin untung boleh cecah 30 ke 50% per projek. Bila korang ada tim pemasangan sendiri, lebih mudah kawal kualiti dan masa kerja. Kesimpulannya, bisnes pembekalan dan pemasangan lantai ni memang nampak bosan, tapi steady buat duit. Yang penting, kena rajin buat networking dengan kontraktor, pemaju, dan pemilik bangunan. Siapa tahu mungkin korang boleh jadi jutawan senyap dengan bisnes lantai ni. Nombor 4. Specialist repair lori dan kenderaan berat. Bisnes specialist repair lori ni nampak macam kerja kotor dan leceh, tapi kalau korang faham permintaan dia, ini sebenarnya lubuk duit yang ramai tak perasan. Lori ni tulang belakang ekonomi. Tanpa lori, barang tak sampai ke kedai, kilang tak dapat stop, dan projek pembinaan boleh terbengkalai. Masalahnya, lori ni lasak gila dan selalu rosak sebab beban berat, perjalanan jauh, dan jalan tak rata. Jadi, setiap hari mesti ada syarikat lori yang perlukan servis pembaikan, dari tukar brake sampai overhaul enjin. Kalau korang boleh jadi pakar dalam bidang ni, pelanggan akan datang cari korang tanpa henti. Demand untuk repair lori ni memang steady sebab kebanyakan syarikat pengangkutan lebih rela baiki lori lama daripada beli lori baru yang harga boleh cecah ratusan ribu. Kalau bengkel biasa fokus kepada repair kereta, korang pula boleh fokus pada lori berat, trailer, dan prime mover yang lebih mahal dan untung besar. Dalam bisnes ni, keuntungan datang dari kos servis dan alat ganti. Contohnya, tukar kelach lori boleh charge RM3,000 ke atas, overhaul enjin boleh cecah RM20,000 dan tukar sistem brake boleh bawa masuk RM5,000 satu kerja. Kalau korang dapat 10 pelanggan sebulan dengan servis besar-besaran, dah boleh cecah ratusan ribu ringgit sebulan. Lagi banyak lori yang korang boleh handle, lagi tinggi keuntungan. Korang juga boleh target kontrak dengan syarikat besar yang ada puluhan lori untuk diservis setiap bulan. Kesimpulannya, bisnes repair lori ni mungkin tak nampak glamour, tapi kalau buat dengan betul, ini antara bisnes terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 5. Kontraktor mengecat bangunan. Mengecat bangunan ni memang nampak macam kerja biasa. Tapi kalau korang tengok lebih dalam, bisnes ni boleh buat duit masyuk, terutama kalau korang jadi kontraktor cat untuk projek besar macam rumah, pejabat, kilang, atau mall. Semua bangunan mesti kena cat. Dari rumah baru sampailah yang lama nak nampak fresh balik. Permintaan sentiasa ada, sebab cat ni bukan tahan selamanya, dalam 5-10 tahun mesti kena cat semula. Job mengecat ni boleh bagi untung besar sebab harga cat dan peralatan tak mahal sangat, tapi upah cat boleh cas mahal. Untuk rumah teres biasa, harga cat satu rumah boleh RM3,000 ke RM8,000. Kalau korang dapat projek bangunan pejabat, satu job boleh cecah RM50,000 ke RM500,000 bergantung pada saiz bangunan. Lagi masyuk kalau korang dapat kontrak dengan pemaju perumahan. Satu projek boleh bagi job untuk puluhan atau ratusan unit rumah, confirm duit masuk tak henti-henti. Nak mula pun tak perlu modal besar. Dengan RM5,000 ke RM10,000, korang boleh beli peralatan macam roller, tangga, scaffold, dan cat dalam kuantiti kecil. Marketing dalam bisnes ni lebih kepada networking dan reputasi. Masuk grup Facebook dan WhatsApp community, promote servis, tunjuk hasil kerja, dan buat iklan di Google supaya orang cari tukang cat murah boleh terus jumpa bisnes korang. Kalau nak untung lebih besar, network dengan pemaju perumahan dan syarikat pembinaan, sebab mereka selalu perlukan kontraktor cat untuk projek-projek baru. Kesimpulannya, kontraktor mengecat bangunan ni bisnes yang nampak biasa, tapi kalau buat betul-betul, untung boleh jadi luar biasa. Kos rendah, demand tinggi, margin besar, dan pelanggan repeat selalu ada. Kalau korang nak bisnes yang tak banyak persaingan tapi boleh grow besar, ini antara pilihan terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 6. Kedai hardware. Kedai hardware ni memang nampak boring dan tak glamour langsung. Tak ada hype macam produk kecantikan atau gadget terkini. Tapi jangan pandang rendah sebab kedai hardware ni sebenarnya lubuk duit yang steady dan konsisten. Pertama, barang-barang hardware ni sentiasa ada permintaan. Orang selalu perlukan barang DIY macam paku, skru, cat, alatan pertukangan, dan pipe. Tak kira ekonomi naik ke turun, barang ni tetap laku sebab rumah dan bangunan selalu kena repair atau renovate. Selain tu, kedai hardware ada pelanggan setia. Kontraktor, tukang kayu, tukang pipe, dan orang yang suka buat DIY kat rumah. Golongan ni akan datang balik berkali-kali sebab senang dapat barang keperluan di satu tempat. Lagi-lagi kalau kedai tu lengkap dengan pelbagai saiz dan jenama. Pendapatan. Jangan main-main. Kedai hardware yang sederhana pun boleh jual RM3,000 hingga RM5,000 sehari.
Yang duduk kawasan panas, dekat tapak projek, taman baru naik, atau pekan membangun ada yang boleh capai RM100,000 ke RM300,000 sebulan. Untung bersih. Kalau pandai kawal stok dan jaga supplier, 20% ke 30% margin tu biasa je. Maknanya, kalau sales RM200,000 sebulan, boleh untung RM40,000 ke RM60,000. Satu lagi kelebihan kedai hardware ialah produk dia tak basi macam makanan. Stok boleh simpan lama, jadi tak risau kalau tak habis jual dalam masa singkat. Ini kurang risiko rugi berbanding bisnes lain. Walaupun bisnes ni nampak tak menarik dan tak viral, kedai hardware tetap kukuh sebab orang sentiasa perlukan barang untuk repair dan bina. Jadi, siapa kata bisnes boring tak boleh buat duit? Alright guys, itu dia 6 bisnes boring yang jana RM100,000 sebulan. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile tulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.